Tuan-puan perasan tak? Kerja hakiki kita sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya. Hari ni kita bekerja keras, esok tiba-tiba boleh diberhentikan. Hari ni sihat, esok tiba-tiba boleh jatuh sakit. Gaji tinggi hari ni, tak bermakna selamanya selamat. Sebab tu, kerjaya hakiki kita bukan milik hakiki kita. Ramai rasa dengan kerja bagus, gaji besar, hidup dia akan terjamin. Tapi hakikat dia, bila pendapatan terhenti, hidup boleh berubah sekelip mata. Kita bekerja hari ni kerana gaji. Jadi simpan sebahagian gaji kita. Yang ini adalah milik kita sebenarnya. Jadi pupuk cepat-cepat, tabiat menyimpan untuk masa depan kita. Kalau setiap bulan kita menyimpan walaupun sedikit, kita sebenarnya tengah bina pelindungan untuk masa depan kita. Bila dah ada simpanan, hidup kita baru lebih tenang. Kita boleh buat keputusan dalam pelaburan yang lebih bijak. Emas salah satu cara simpanan yang terbukti tahan inflasi. Dengan tukar sebahagian pendapatan ke bentuk emas, kita bina benteng kewangan bila gaji kita berhenti ataupun hilang pekerjaan nanti. Nak mula simpan emas rendah RM100 sebulan? Boleh hubungi saya atau komen nak.